Hai guys, Assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada di satu two-story landed di Wangsa Maju untuk dijual guys. Okey, pada mereka yang mencari landed two-story, okey, dah well renovated. Ini belah luar lah. Below 1 million. Okay, location dia sangat best sebab dia sangat dekat dengan Wangsa Walk Mall. Bermakna dia adalah walking distance to LRT Seri Rampai. Dan bestnya area sini dia adalah fully gated and guarded. So those family yang risaukan keselamatan anak-anak boleh pilih rumah ni. Boleh consider rumah ni sebab dia adalah fully gated and guarded. Ni dalam dia. So bila you masuk daripada luar, okay, bukaan dia adalah 20 kaki dan panjang dia, okay, up to 90 kaki. Kenapa saya cakap up to 90 kaki? Sebab dia ada extra land dekat belakang. Nanti saya tunjuk. First kita explore main entrance. You ada foyer dekat depan ni. Over here, your first living area. Okay, depan ni you ada grill juga kalau you nak buka keluar kan. You buat event ke, you nak buka ada sliding door, ada grill, semua ada. So lebih luas, pergi ke sini. Tile, the original marble tiles. Now pergi dekat what I call second living lah. Okay, ada tempat lepak kat sini, living over there, pintu utama, foyer. Dining area. Okay, dining area dia open concept dengan kitchen area. Okay, sebelum kita pergi kitchen, kat bawah ni dah ada satu bilik guest room yang ada attach dia punya own bathroom. Okay, bathroom dia pula connected dengan belah luar, belah dapur. So bermakna dia connected dengan the shared bathroom lah belah luar. So ni boleh jadikan you punya guest room. And di sini dia ada satu utility room. Okay, you nak letak barang store ke apa, boleh kat bawah ni. Basically kat bawah ni ada dua utility room tau. Okay, ni utility room yang besar. Bawah tangga ada satu utility room lagi. Ini kecil sikit. Dia besar ni je. So dia punya layout ni dia sangat luas tau. Sebab dia open concept. Kalau you tengok daripada pintu utama, sliding door, open all the way sampai kitchen. Natural ventilation and sunlight sangat bagus lah. You buka tingkap kat dapur, you buka pintu utama, buka sliding, angin memang masuk. Jom kita explore dia punya kitchen area. Okay. So kitchen dia dah buat style. Okay, this is more like industrial punya style. So korang akan nampak exposed brick. Okay, nampak tak dia punya rack ni? This is what we call industrial. Color dia pun color yang bold. Okay, this is all included hood and hob. Okay, owner nak tinggalkan almost fully furnished. Apa maksud almost fully furnished? Semua dia tinggal kecuali barangan elektrik dan barangan peribadi. Macam kursi makan, meja makan, furniture semua dia tinggal. Okay, kat belakang ni dia dah extend. Original sampai situ je. So bila dia extend dia punya kitchen, dia buat L shape. And kat sini ada venti block. Okay, untuk bagi angin masuk. Sebab apa? Okay. Nampak ni kitchen kan? Nampak tak? Tanah kat belakang. Ingat tak tadi saya cakap bukaan dia 20 kaki, darab 90. So rumah dia mungkin sampai 70 je. Tapi this is special unit. Kita panggil odd unit punya layout. Dia ada 3 rumah je yang macam ni. Dekat sini. So ni adalah salah satunya. Jadi korang ada extra land. Nampak? Okay, so belah sini lebih kurang 20 kaki. Belah sini lebih kurang 12 kaki lagi. So dia trapezoid, dia sengit pergi ke situ. Okay, belakang ni dia ada longkang dulu tau sebelum pergi ke jalan utama. Ni semua bukit dinding. Orang Wangsa Maju sikit Wangsa dia tahu lah bukit dinding ni tempat hiking. So ni korang jangan risau tiba-tiba naik kondo ke apa, tak ada. Belah ni ada nature. Nampak? Ventilation boleh masuk, ada tingkap. Rumah sampai sini saja. So let's say kalau korang nak renovate lagi, tarik ke belakang, nak buat garden kat belakang ni, boleh je. Ni tadi yang guest room kan, you boleh open terus sampai ke belakang. Ni yang mahal ni actually. So at least you punya kids ada tempat untuk bermain. Kalau mana ada anak
Anak-anak kecil kan, anak main tengah hari, tak risau. You ada your own area. Okay, ni bukan strata tau, individual title. Okay, korang nak renovate, nak tukar cat ke apa, tak ada masalah. Dan dia adalah fully gated and guarded. Maknanya orang nak masuk kena register kat guard dan resident saja yang boleh masuk. Okay, ni level ground floor. Okay, ni semua included. Jom kita explore bahagian atas pula. Even tangga dia pun dia pakai marble tiles. Biasanya rumah kat sini tangga dia dah jadi tangga kayu kan. Ni marble tiling. Okay, jom kita explore kat atas pula. Okay, ni you guys punya upper living area. Sangat luas, nampak? Dia buat couch, dia buat gaming area, boleh tengok TV, gaming over there. Ada lagi couch kat sini. And then owner dah renovate bagi jadikan high ceiling. And then dia tambah tu, nampak? Tu untuk ventilation tau. So kat atas yang ada benda pusing tu, nampak? Saya zoom So rumah korang tak panas. Tak panas dan rasa luas. Sangat cozy. Atas ni sangat cozy, because of the wall panel. Okay, belakang ni ada 2 bilik. Depan ni ada 1 master. Jom kita tengok bilik ni dahulu. Okay, macam ni owner dia ada ramai anak. Dia buat ni study room anak-anak dia. Nampak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang anak. Ada attached bathroom. So attached bathroom ni pula connect pergi bilik tidur diorang. So toilet pun dah buat cantik. Belakang ni boleh nampak dia punya tu. Dia ada balcony juga kat belakang actually. Ini connect dengan bilik sebelah. So ni study room untuk anak-anak dia. Jom kita tengok bilik tidur yang nombor 2. Ni bilik tidur dia. Sebab anak dia semua perempuan, so dia buat macam style girls punya room lah. So diorang tidur together. Okay, ni atas bawah. Sana tadi diorang punya study room, wardrobe kat sini. Ni connecting bathroom diorang. Terus pergi ke study area. Okay, pintu ni pergi ke balcony. Balcony belah belakang, facing you guys punya garden. Ni daripada atas you boleh nampak layout dia. Belah sini ada, belah sana lagi panjang lah. And then dia panjang, dia trapezoid macam tu. Belakang sana adalah bukit dinding. So area sini memang tenang. Sebab dia walaupun dia dekat dengan Wangsa Walk, dia ke arah bukit dinding. Dia bukannya ke arah yang kondo-kondo depan Wangsa Walk, bukan. So from here you can still walk kalau nak pergi ke LRT Sri Rampai. Berapa minit je? Maybe dalam 12 minit or 10 minutes. Tapi mostly orang kat sini diorang akan gunakan Rapid On Demand. So Rapid On Demand ni korang pakai macam Grab, tapi dia datang ambil dengan shuttle service. Terus hantar korang pergi ke LRT Sri Rampai. Okay, tu bilik 2 kat belakang. Upper living room. Jom kita tengok master bedroom. So atas ni ada skylight juga to allow natural light masuk korang punya ruang. So tak gelap. Okay, ni adalah master bedroom. So owner dah renovate cantik, ada walk-in wardrobe. Okay, built in. Okay, masuk dalam ni. Dan still a lot of space kat dalam ni. Kat sini ada master bathroom. Okay, all is still functioning. Pintu ni pergi ke mana? Pintu ni pergi ke balcony. Dia ada balcony sebenarnya, nampak? Balcony kat luar. And then yang tu flat roof tu untuk you punya porch lah. So let's say kalau you nak extend, boleh je lagi. Banyak lagi nak extend ke belakang, ke depan, boleh lagi. Still a lot of land. So guys, owner nak let go rumah ni sangat cantik, move in condition, especially untuk family, okay, yang ramai anak dan yang perlukan extra land. Okay, biasanya rumah teras tak ada extra land kan? Ni ada extra land. Okay, rumah ni below 1 million, so memang below market value. Kalau korang boleh check kat sini, rumah ke dah 800, 900, 1 juta pun ada untuk intermediate. This one intermediate tapi extra land below 1 million.
Nak check harga, nak view, boleh contact saya sekarang. Klik dekat see more kat caption. Thank you guys.